Saya boleh bawa awak hidup-hidup atau mati. Saya tak pernah dengar nama tu sejak masa kecil lagi. Saya tak dilahirkan di Mandalore. Saya sebatang kara. Mereka besarkan saya dalam fighting corps. Saya dilayan seperti ahli mereka. Bila dewasa, saya sertai pegangan tu. Satu-satunya tempat yang simpan nama keluarga saya ialah di Mandalore. Awak tahu apa mereka akan buat? Budak tu akan ikut saya. Jadi Mandalorian bukan setakat belajar lawan. Kita juga kena belajar selok-belok galaksi. Sebab kita tak tahu ke mana kita akan pergi. Aturan Creed ajar kita tentang penebusan. Tapi macam mana kalau lombong Mandalore masih wujud? Kalau saya ke planet tu dan tunjukkan bukti saya dah mandi dalam air yang ada di lombong Mandalore, itu bermakna hukuman saya terbatal dan saya dah tebus salah saya. Jumlah ni boleh diubah pelbagai cara. Saya boleh hasilkan kiras yang akan sesuai dengan awak. Saya bagi amaran yang ia akan menarik perhatian ramai. Kita terus hidup kerana kerahsiaan kita. Hidup kita ialah kekuatan kita. Tak ada lagi Empire dan Beskar dah kembali. Bila seseorang pilih untuk mengikut cara Mandalore, awak menjadi pemburu dan mangsa. Macam mana seseorang yang pengecut boleh pilih jalan hidup ini? Inilah caranya. Budak kecil tu dalam jagaan awak mengikut pegangan. Selagi ia belum dewasa atau masih tak jumpa dengan kaumnya, awak dianggap ayah dia. Mando! Semua bencikan awak, Mando. Sebab awak legenda. Saya akan meraihkan kejayaan awak. Sebab ia adalah kejayaan saya juga. Saya sepatutnya bunuh awak dan ambil budak itu. Tapi lepas apa dah terjadi semalam, saya tak boleh nak teruskannya. Teruskan, awak boleh tembak saya di sini dan sekarang. Ia tak akan melanggar kod itu. Tapi kalau awak buat, budak ni tak akan selamat. Awak nak cuba lari tapi sampai ke mana? Banyak perkara yang berubah selepas saya berperang di Endor. Kebanyakannya bekas ketua Imperial saya. Mereka nak saya selesaikannya dengan cepat. Mereka hanya menghantar kami aja tanpa bantuan. Hanya kami. Imperial tiada, semua berubah jadi politik. Anggap ajalah ini pencen awal. Saya tak boleh menonjol sangat. Kalau mereka periksa kod saya akan mereput dalam sel selamanya. Banyak kerja yang saya buat selama ni, kebanyakannya ialah kerja haram. Saya tak hidup dalam ketakutan. Dan saya dah tak nak jadi seorang askar lagi. Lagi-lagi bergaduh dengan panglima biasa. Dia bukan panglima yang biasa. Saya ikut. Nasib baik kami jumpa awak dulu. Saya Bo-Katan dari suku Kryze. Saya dilahirkan di Mandalore dan berlawan semasa Purge. Saya keturunan yang terakhir. Dan awak adalah anak The Watch. Anak-anak The Watch ialah satu kultus setiap agama yang keluar dari masyarakat Mandalorian. Matlamat mereka adalah bangkit semula dengan cara purba. Jangan percaya semua yang awak dengar tu. Musuh kita nak pisahkan kita. Tapi Mandalorian lebih kuat bila bersama. Apa awak rasa kalau saya cakap saya pernah nampak Mythosaur? Maksud saya ia memang wujud. Ia ada dalam air suci di Mandalore. Salah satu droid saya rosak, awak perlu membayarnya. Mari kita tengok kapal awak. Awak ada banyak kesan terbakar sampai ke atas kapal. Setahu saya lah, ini kesan ditembak. Tengoklah, ini memang teruk. Macam mana awak boleh mendarat? Makan belanja yang banyak. Tu aja yang awak ada. Jadi, dia tinggalkan kamu sendirian dalam kapal besar yang teruk ni ke? Okey, macam ni lah. Saya akan menjaga kamu sampailah The Mandalorian tu balik. Lepas tu, saya akan minta bayaran tambahan untuk menjaga kamu. Kamu faham tak, sayang? Carson Teva, Markas Adelphi. Saya minta kebenaran dan bantuan skuadron Adelphi untuk berdepan dengan Lanun yang cuba tawan Nevarro. Kenapa pula tak bagus? Kita tak boleh biarkan mereka. Saya tak rasa ini cuma serangan terpencil. Nevarro pernah laporkan ada Stormtrooper di kawasan mereka dan kapal TIE terbang bebas di udara. Semua ni mungkin ada kaitan. Semua perkara tu bukan satu kebetulan. Bila ia dah jadi semakin besar nanti, semuanya dah terlambat. Awak ada sesuatu yang saya nak. Awak mungkin fikir awak tahu apa yang awak sedang miliki itu. Sebenarnya tidak. Dalam beberapa saat, ia akan jadi milik saya. Ianya bermakna bagi saya. Sangat memukau, betul tak? Tahu kenapa? Ia boleh beri kuasa sesiapa yang menggunakan pedang ini
ada hak untuk mengambil tahta Mandalorian. Saya rasa sangat yakin bahawa mereka tengah bersedia untuk ambil semula planet asal mereka, Mandalore. Dan sebab itulah kita kena hapuskan mereka sekarang. Terima kasih banyak. Awak buat saya rasa terharu sangat. Itu cakra bounty. Itu saya. Dengar. Ini satu kesilapan. Magistrate Kaga benarkan saya kerja untuk lansai kau hutang saya. Percaya cakap saya. Saya tak nak habiskan masa saya dalam carbonite. Mata kiri ni masih tak boleh nampak. Berapa dekat awak nak saya turunkan awak? Ia terlalu dekat untuk orang biasa, kan? Saya ada 2 pilihan untuk awak. Nampak sangat saya tak boleh pilih, kan? Tengoklah, ini Tulin. Saya masih ada 1 kotak Beskar untuk awak bila awak selesai hantar aset tu. Saya memang faham sangat yang memburu bounty ni adalah kerja yang begitu rumit. Orang yang mahir macam awak mesti boleh buat ini dengan mudah. Beskar kembali semula ke dalam tangan Mandalorian. Memang bagus pulihkan keadaan menjadi seperti sedia kala selepas begitu lama kucak-kacir. Awak setuju, kan? Sangat sihat. Jangan, tolong! Jangan! Tolong, jangan sakiti dia. Dia cuma budak kecil. Tolong! Tak! Jangan! Tolong! Saya nak lindungi dia. Saya lindungi dia. Kalau bukan sebab saya, dia dah mati. Tolonglah! Saya percaya mengejar ilmu pengetahuan adalah perkara mulia yang boleh dilakukan. Percayalah yang saya tidak pernah pun berniat jahat. Masa saya kecil, saya kehilangan mak saya. Kalaulah ada pengklonan organ wujud di planet saya, mak saya mungkin masih hidup sekarang ni. Masa itulah saya berjanji akan lakukan sesuatu untuk bantu orang lain daripada kehilangan orang tersayang. Melalui kajian awal warga Camino, kita dapat tahu pengklonan boleh duplikasi individu dengan 1 kod genetik. Ia dibuat di tempat leburan Imperial. Ia trofi berang Great Purge. Ia punca kita hidup dalam ketakutan. Kekuatan kita dulu pada bilangan. Sekarang kita bersembunyi dalam gelap dan keluar secara bergilir. Dunia kita dimusnahkan oleh Empire dan juga rakan subahatnya yang lain. Saya nampak ramai yang mati untuk selamatkan nyawa seorang anak dapat. Dan sekarang kita diminta untuk berkorban sekali lagi. Sebab kita ni buat Mandalore. Dan kali ini saya sendiri akan berjuang bersama-sama mereka. Ini yang menyebabkan semua kekecohan. Lebih baik kalau hantarnya hidup-hidup. Saya tak boleh terima. Awak tetamu saya. Jadi saya sedia berkhidmat untuk awak. Saya berbesar hati. Tapi saya dah lama bekerja supaya saya bebas dari perhambaan. Terima kasih bawa keamanan ke lembah saya. Semoga berjaya dengan budak tu. Semoga ia selamat dan bagi awak ganjaran yang besar. Saya dah bersuara. Man Guild paksa awak untuk segera bawakan aset tersebut. Awak ni anggota guild, saya ingatkan hanya saya saja yang ditugaskan. Saya nak minta for penjejak awak. Saya dah keluarkan perintah penyitaan. Bounty itu milik saya. Ini boleh diterima. Saya tentu akan dapat reputasi yang bagus berkaitan dengan misi ini. Boleh kita bincang nanti? Saya dah letakkan selimut dekat sini. Ini anak perempuan saya, Winter. Kami jarang dapat tetamu dekat sini. Lelaki baik ni akan tolong lindungi kita daripada orang jahat tau. Awak tak pernah tunjukkan muka awak sejak dari kecil ke? Maafkan saya. Saya ambil pak pemburu ni sebelum saya tinggalkan Mid-Rim. Sekarang data kedudukannya tunjuk dia sedang menuju ke Laut Dun. Kejap. Saya ingatkan awak nak kerja. Ini kerja saya yang pertama. Saya perlukan kerja ni untuk menyertai girl. Saya tak boleh buat seorang. Nampaknya kita akan bekerjasama, kawan. Seorang Mandalore. Dah lama sejak saya jumpa jenis orang macam awak ni tau. Pernah pergi ke Nevarro. Saya dengar keadaan kat situ tak berapa baik tapi nampaknya mudah je bagi awak, kan? Oh, jadi Mandalorian ambil semua duit tu untuk diri sendiri. Perisainya lebih bernilai daripada ganjaran saya. Jadi apa kata fikirkan tentang reputasi awak? Saya terkejut juga bila awak berhubung dengan saya semula. Sebab saya ada dengar cerita. Ya baik, awak dah tahu polisinya. Jangan tanya. Salah seorang sekutu kita
terlibat dalam satu masalah dan sekarang dah kena tangkap. Saya tengah kumpulkan orang untuk keluarkan dia. Sekarang saya perlukan sebuah kenderaan. Tapi crash tu ialah satu-satunya sebab saya benarkan awak balik. Rasa terhutang budi? Walaupun banyak pengubahsuaian, kapal tu masih ada banyak masalah. Ada kebocoran di barisan kuasa, navigasinya terputus-putus dan hyperdrive-nya cuma beroperasi di kecekapan 67.3%. Ada kapal yang lebih bagus. Kenapa kita nak guna yang ini? Sangat menarik. Saya jumpa beberapa maklumat tentang Mandalorian tu dari Bounty Hunters Guild. Saya bukannya Stormtrooper lah, belagak. Sebab setakat ni mereka ialah pahlawan terhebat dalam galaksi. Itu cakap mereka lah. Dia ni memang hebat ke? Dia tak pernah buka helmet tu. Macam mana rupa awak yang sebenar? Bolehlah Mando. Kita kena percaya satu sama lain. Tunjukkan pada kami. Cepatlah buka helmet awak tu. Bolehlah. Kenapa awak datang ke sini, kawan? Saya Cobb Van, Marshal bagi Mos Pelgo. Saya tak pernah berdepan dengan Mandalorian. Dengar cerita je. Saya tahu awak pandai membunuh. Jadi, saya rasa hanya seorang yang akan keluar dari sini. Dengar, kawan. Saya pasti awak yang berkuasa di tempat awak. Tapi di sini, saya berkuasa dan saya yang berikan arahan. Mungkin kita boleh fikirkan sesuatu. Awak datang untuk sertai askar upahan. Ini bukan lagi armada awak. Betul tak? Sekarang saya berkuasa dan saya agak sukakannya. Awak tak akan jadi pemimpin untuk puak kita. Awak tak akan mampu rampas Darksaber dari dia. Awak patut cabar dia, bukannya saya. Saya harap ini tentang dia. Grogu dan saya boleh membaca fikiran. Itulah nama dia. Dia dibesarkan di kuil Jedi di Coruscant. Ramai master latih dia bertahun-tahun. Saya cuma kenal satu sama macam dia. Dia masih boleh gunakan Force. Force yang berikan kuasa pada dia. Ianya medan kuasa yang dihasilkan oleh semua benda hidup. Untuk gunakannya perlu latihan dan disiplin yang tinggi. Mari ke sini. Awak seorang Mandalorian. Saya ada tawaran yang mungkin awak akan setuju. Sasaran ni tidak ternilai. Seorang Jedi mengganggu saya. Saya nak awak bunuh dia. Awak sesuai untuk lakukannya. Ini diperbuat daripada apa? Beskar Tulin. Bunuh Jedi itu dan ia milik awak. Jadi apa yang patut kita raikan, kawan? Beningkong. Memang suka waktu tu. Saya terpaksa buat banyak keputusan yang tak menyenangkan. New Republic sememangnya tidak teratur dan kita jadi semakin kuat. Kita boleh cipta kekecohan yang akan jadikan Beningkong tak berguna dalam segala segi. Semua orang fikir mereka mahu kebebasan. Tapi yang mereka mahukan ialah mengarah. Mari si kecil. Dia nak kebenaran awak. Dia mempunyai kuasa yang kuat. Tapi bakat tanpa latihan cuma sia-sia. Saya akan pertaruhkan nyawa saya untuk lindungi dia. Tapi dia takkan selamat selagi tak mampu kawal kuasa dia. Saya rasa istimewa bila fikir apa yang saya lalui untuk balik ke sini. Saya berlatih di akademi. Tak banyak yang berubah. Tapi kat sini dah lain. Kita fikir kita buat benda baik. Ikut arahan membuta tuli yang buatkan kita ditimpa masalah. Kadang-kadang kena percaya naluri kita. Saya dah buat banyak benda yang teruk. Banyak salah yang saya kena tebus semula. Tapi kalau betul lah kajian awak penting macam awak cakap, saya sanggup ambil risiko. Hai, awak berhenti, Mandalorian. Kami lebih ramai. Memang tak tahu malu betul. Dia dah lupa yang dia dah bunuh 4 orang-orang saya. Serahkan kapal awak dan saya takkan bunuh awak. Siapa awak? Awak datang dari jauh rupanya. Apa saya boleh bantu? Navarro? Tak pernah dengar pun. Tapi kita ada permintaan daripada planet yang ada di bawah pelindungan kita. Saya pun tak pasti kalau kita ada cukup bantuan.
Ini bukan zaman pemberontakan lagi. Kerajaan kita lebih tersusun. Saya bekerja dalam bahagian rekusisi. Kita fokus dengan apa yang awak perlukan. Itu dulu. Plazim menderita semasa pemerintahan Imperial. Suami saya datang sini untuk proses pemulihan. Dia ternampak pembinaan semula planet ni yang pernah didiami oleh keluarga saya sejak awal penempatan ni dan kami jatuh cinta. Kita ada masalah. Pincang tugas. Droid Imperial Planet ni diprogram semula untuk kedamaian. Saya pernah nampak program tu. Konstabel kami tak cukup kelengkapan untuk lawan droid tempur. Piagam kami larang tentera masuk ke kota kami. Konstabel kami pun tak boleh bawa blaster. Sertai kami! Sinilah! Semua tetamu istimewa saya. Mandalorian. Saya nak cerita sikit pasal diri saya. Dulu saya ni pegawai perancang kemudahan semasa perang. Atas jasa program amnesti Republik Baru, saya dapat membantu bina semula Plazir 15. Masalah droid. Masalah droid yang macam mana? Penduduk yang mengundi ialah masyarakat majmuk. Awak Puak Mandalore. Senjata dan perisai dah sebati dengan budaya awak, betul kan? Awak dah boleh agak tujuan kami. Droid-droid ni telah diprogram semula untuk berkhidmat kepada komuniti timbunan. Robot Imperial yang dijadualkan untuk dihancurkan di Carthon. Ada Swiss yang dihasilkan untuk matikan sistem. Masalahnya, rakyat mengundi menentang sebarang gangguan terhadap perkhidmatan droid. Tampaknya mereka tak boleh hidup. Sebab rakyat di sini dah tak perlu lagi bekerja. Dan mereka boleh habiskan masa untuk bermesra, berseni. Dan mereka boleh turut serta dalam demokrasi secara langsung. Droid ni